anda nak save duit, nak simpan, tapi duit asyik bocor. So, tips yang pertama adalah belanja guna income ataupun pendapatan bulan lepas. Bila gaji anda masuk bulan ini, jangan belanjakan duit itu terlebih dahulu. Sebaliknya, belanja duit yang bulan lepas punya. Teknik ini sangat-sangat berkesan. Sebab apa? Sebab teknik ini mengajar anda untuk berdisiplin dengan perbelanjaan anda. Tips yang kedua, kira duit ikut jam kerja. Dalam sebulan itu, berapa jam yang anda kerja? Let's say lah, saya bundarkan kepada RM20 satu jam. So, bila anda nak beli sesuatu benda, anda gunakan jam kerja ini untuk convertkan nilai pembelian itu kepada berapa jam anda bekerja. Contoh, anda beli kasut harga RM400. So, kalau RM400 bahagikan dengan RM20 per jam, anda akan dapat 20 jam bekerja. 2 hari setengah bekerja. So, tanya diri anda, berbaloi tak anda bekerja selama 2 hari setengah untuk semata-mata nak beli kasut berharga RM400 ini? So, tips yang ketiga, bagaimana nak urus duit anda dengan bagus?